Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan al-Mubarak kepada semua warga SMK Teluk Mas. Jadi insya-Allah pada hari ini saya nak berkongsikan kepada semua mengenai tentang amalan-amalan yang boleh kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan dan lebih-lebih lagi di akhir-akhir bulan Ramadan. Jadi untuk saya terangkan antara amalan-amalan yang boleh kita buat dan kita gandakanlah di malam-malam hujung-hujung ni, malam terakhir ni. Dengan kita pun dah masuk ke 25, malamnya masuk malam 26, mudah-mudahan kita boleh amalkan. Saya nak bawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat bernama Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam, atau kama qala, hadis sahih riwayat Abdullah bin Salam. Dalam hadis ni tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, Allah menerangkan, Nabi menyebutkan tentang ada empat amalan yang boleh kita lakukan hari ini. Kalau kita boleh buat, Nabi kata tadkhulul jannata bisalam. Nabi kata kamu masuklah syurga Allah dengan keadaan selamat dan sejahtera. Yang pertama, Nabi kata wahai sekalian manusia, afsyus salam, sebarkanlah salam. Beri salam pada orang. Salam tu apa? Salam tu satu doa. Bila kita ucapkan salam, Assalamualaikum, kita mendoakan orang salam sejahtera ke atas kamu, dan orang jawab Waalaikumsalam, orang pun mendoakan kita. Jadi dalam bulan Ramadan ni kita perbanyakkan bagi salam pada orang, kerana ia adalah satu kebaikan dan boleh mendapat ganjaran pahala. Bagi salam, jangan kuat maki, jangan duk carut orang, panggil yang bukan-bukan tak mau. Bagi salam. Yang kedua, Nabi kata wa at'imut ta'am, kamu berilah makan pada orang. Khususnya dalam bulan Ramadan ni kita banyakkan sedekah pada orang. Banyakkan bagi makan. Kalau sebelum ni kita belanja kawan-kawan, lebih-lebih bulan Ramadan ni banyakkan lagi bagi makan ke orang. Tak kisahlah kita nak bagi makan apa pun, kadang-kadang beli tak seberapa kat bazar tu, kalau dah terlebih, sedekah pada orang. Tak kisah karipap binti oksigen ke, cucu udang tak ada udang ke. Habis kau ingat cucu badak ada badak? Badak pun tak ada. Jadi banyakkan sedekah pada orang dalam bab makan ni. Yang ketiga, Nabi kata wasilul arham, kamu sambungkanlah silaturahim. Hubungkanlah silaturahim sesama kamu. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tak masuk syurga bagi orang yang memutuskan tali silaturahim. Bagi kita orang Islam ni, Nabi kata la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Nabi kata kamu sesama orang Islam, la tahasadu, jangan dengki-mendengki. Dengki ni dia merosakkan semua amalan kita. Wala tanajashu, jangan fitnah-memfitnah orang. Dapat berita tak pasti sebar, tu fitnah. Wala tabaghadu, jangan kamu bergaduh, benci-membenci. Wala tadabaru, jangan kamu berpaling, tak suka paling. Nabi tak suka macam tu, Allah pun tak suka. Nabi kata wa kunu ibadallahi ikhwana, kamu jadilah hamba Allah yang bersaudara. Kemudian Nabi kata at-taqwa hauna. At-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Takwa tu ada kat sini. Sini dalam hati. Takwa tu bukan semata-mata pada jubah, bukan pada serban yang tinggi 5 inci tu, tak. Takwa bukan semata-mata pada tudung labu, tidak. Bukan. Takwa tu Nabi kata ada di sini dalam hati. Kamu jadi orang Islam, kamu jangan ada sifat dengki, jangan ada caci mencaci. Nabi kata al-muslim akhul muslim, satu orang Islam dia bersaudara dengan Islam yang lain. La yazlimu, jangan kamu buat jahat dengan dia. Wala yahzulu, jangan kamu rendah-rendahkan dia. Wala yahkiru, jangan kamu hina dia. Bihasbi imri'im, Nabi kata cukup satu orang dianggap jahat bila mana dia mencaci dan menghina orang Islam yang lain. Atau kita tak boleh menghina orang. Kalau kita ni banyak buat salah, kita minta maaf.
Jadikan Ramadan ini sebagai asbab untuk kita berbaik-baik semula. Apa salah WhatsApp ke orang, sihat, rindu, balik le raya tahun ni, jumpa nanti raya ni, apa salah? Jangan duk bergaduh. Ya. Yang keempat, Nabi kata wasallu billail wan nasu niyam, kamu solatlah malam hari di saat manusia sedang tidur lagi. Solat. Dengan adanya hikmah Ramadan, adanya sahur, bangun sahur tu, ambil wuduk, tahajud 2 rakaat cukup. 2 rakaat cukup. Tak payah 4, tak payah 6. Kita ni cap ayam. Nama kata cap ayam ni memang tak rajin buat pun. Kalau tak ada sahur, memang tak nak tahajud. Selalunya terkejut, kencing, tidur balik. Subuh pukul 7. Itulah dia. Jadi dah ada sahur tu, kau bangun dah ambil 2 rakaat. 2 rakaat sudah. Allahu Akbar. Tanda tangan. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Dosa kedua ibu bapa aku. Dosa ahli keluarga aku. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Ya. Kemudian Nabi kata, kamu buat semua-semua ni 4 amalan ni tadi, saya rumuskan balik. Afsyus salam, bagi salam. Wa at'imut ta'am, beri makan. Wasilul arham, sambungkan silaturahim. Wasallu bil lail wan nasu niyam, salat malam hari saat orang tengah tidur. Tadkhulul jannata bis salam, kamu masuklah syurga Allah dengan keadaan selamat dan sejahtera. Mudah-mudahan dengan pengungsian kita pada hari ini sedikit memberikan manfaat pada kita. Kita ambil pengajaran dan kita rebutlah Ramadan yang ada ni, tinggal beberapa hari lagi ni, dengan amalan-amalan yang banyak lah. Jangan kurang, banyak. Biar kita keluar pada Ramadan ni, kita jadi satu orang yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelum ni. Nabi kata, syaqiya abdul, celakalah satu orang hamba bila Ramadan tu datang pada dia dengan keadaan dia berdosa. Fansalakha, bila berlalunya Ramadan, dia kekal berdosa. Syaqiya abdul, celaka hamba ni. Dan mudah-mudahan insya-Allah saya doakan kita semua diberikan keberkatan, diberikan rahmat oleh Allah untuk kita berubah ke arah yang lebih baik. Itu saya daripada saya. Kita jumpa lagi masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.